Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Sofia binti Muhammad Azmir dan saya Aisyah Humaira binti Muhammad Naizul Hasri, pengacara TV PSS SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Untuk iftar adalah esok. Untuk iftar yang kasih Ramadan asrama ini sepatutnya berlangsung esok. Tetapi dipercepatkan pada hari ini kerana apa ya? Oh, bila nak balik kampung? Kalau esok kata tak nak langsung. Kami akan membuat jemputan majlis Tasik Ramadan Asrama Sekolah Harian peringkat negeri Selangor pada tahun 2026 yang diadakan di SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Majlis pada hari ini berlangsung pada tanggal 16 Mac 2026 yang telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim, Pengarah Pendidikan Negeri Selangor. Jom kita saksikan. Sekarang saya bersama dengan Yang Berbahagia Datin Wan Nur Ashikin binti Abu Kasim, Pengarah Pendidikan Negeri Selangor. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Datin jelaskan mengapa SMK Bandar Baru Salak Tinggi telah dipilih sebagai lokasi program Kasih Ramadan Asrama Sekolah Harian peringkat negeri Selangor pada tahun 2026, dan boleh Datin jelaskan apakah rancangan ataupun pandangan Datin terhadap program ini? Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan syabas tahniah dari SMK Bandar Salak Tinggi kerana telah berjaya mengadakan iftar jama'i, iaitu majlis iftar kasih Ramadan. SMK Bandar Baru Salak Tinggi ini mewakili daerah Sepang untuk program kita pada hari ini. Dan sebenarnya program ini diadakan sahabat tahun, tetapi mengikut giliran tahun ini giliran SMK Bandar Salak Tinggi mewakili daerah Sepang. Program ini sebenarnya betul program yang baik, dapat menyebut semangat dalam kalangan semua keluarga SMK Bandar Baru Salak Tinggi
Dan kita nampak juga di sini selain pada guru, anak-anak murid dan semua dah AKP semua bekerjasama untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan juga yang paling seronok sekali semua dapat buka puasa, makan sama-sama, kemudian dapat eratkan silaturahim. Kita ni seolah-olah seperti adik-beradik, bersaudara. Jadi itulah salah satu daripada tujuannya adalah memupuk semangat ukuah kerjasama dan juga kita tidak lupakan mereka yang kurang bernasib baik. Jadi tadi kita akan bagi sedikit sumbangan untuk mereka-mereka yang kurang bernasib baik supaya mereka pun sama-sama dapat gembira untuk merayakan hari raya ini. Terima kasih Datin. Saya bersama dengan salah seorang pelajar asrama SMK Bandar Baru Salak ini. Okey, sebelum itu, apakah nama anda? Okay, nama saya Aras Melati binti Afizi Aras. Awak boleh panggil saya Melati. Okey Melati, apakah perasaan anda apabila SMK Bandar Baru Salak Tinggi dipilih sebagai lokasi kasih Ramadan Asrama Sekolah Harian peringkat negeri Selangor pada tahun 2026? Okay, saya rasa sangat teruja dengan gembira sebab SMK BBST ni telah dipilih sebagai tuan rumah untuk Majlis Kasih Ramadan pada tahun 2026 bersama dengan PPD Sepang. Terima kasih. Sirih dalam taman gali lubang tepi perigi. Terima kasih penonton budiman. Lain kali bersua lagi. Sekian saja laporan dari kami sempena Majlis Kasih Ramadan Asrama Sekolah Harian peringkat negeri Selangor pada tahun 2026. Daripada saya, Nur Sofia binti Muhammad Azmir Dan saya, Aisyah Humaira binti Muhammad Nazul Hasri. Sekian, terima kasih.